Dua individu membabitkan pemilik sebuah syarikat dan pemandu lori didakwa atas pertuduhan di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 berkaitan penyelewengan bahan api diesel. Kedua-dua tertuduh iaitu orang kena Samad OKS mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Nur Hasniah Abdul Razak di Mahkamah Session Shah Alam semalam. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Selangor berkata pendakwaan dibuat hasil pelaksanaan Obstiris 4.0 bersepadu yang dijalankan sebelum ini. Katanya OKS pertama merupakan lelaki tempatan berusia 58 tahun yang juga pemilik sebuah syarikat pemborong bahan api berdepan dua pertuduhan. Bagi pertuduhan pertama, dia didakwa membeli 2,000 liter minyak diesel daripada pihak yang tidak mempunyai lesen atau kebenaran bertulis untuk menjual bahan api tersebut. Bagi pertuduhan kedua, dia didakwa gagal menyelenggara buku stok barang berjadual iaitu minyak diesel termasuk tidak merekodkan butiran pembelian atau penjualan. Sementara itu, OKS kedua iaitu lelaki berusia 28 tahun sebagai pemandu lori didakwa memiliki dalam kawalannya kira-kira 4,000 liter diesel di dalam sebuah lori tangki tanpa kebenaran sah. Kesemua kesalahan yang dilakukan kedua-dua OKS di sebuah premis di Panas Suria Shah Alam jam 9.28 malam pada 24 April lalu. Kedua-dua OKS bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan mahkamah membenarkan jaminan sebanyak RM10,000 bagi setiap pertuduhan dengan seorang penjamin. Selain itu, mereka juga diarahkan melapor diri di pejabat KPDN Shah Alam sekali setiap bulan. Tegas KPDN Selangor menerusi penguasaan Obstiris 4.0 bersepadu, pihaknya komited mempergiat penguasaan dan tindakan. Ia bagi memastikan pematuhan perundangan yang dikuatkuasakan dipatuhi dan pada masa yang sama, kepentingan awam diselia secara rapi.